Dunia nak habis dah tuan-tuan, dunia ini nak habis dah. Peganglah Al-Quran, berzikirlah kepada Allah, banyakkanlah bersedekah, jagalah solat 5 waktu supaya kita dapat redha, kemudian kita mendapat syurga. Kita duduk di dunia, kita akan mati, tetapi di syurga tidak mati selama-lamanya. Kita hidup di dunia, kita sakit tuan-tuan, sakit tuan-tuan, sakit. Di dalam syurga manusia tak pernah sakit. Tuan-tuan, anak-anak yang saleh akan kembali ke kampung halaman ibu dan ayah mereka. Anak-anak yang baik, setiap 2 bulan, setiap 3 bulan dia akan ziarah ibu dan ayah di kampung halaman. Itu dunia ni. Kalau anak-anak yang tidak baik, anak-anak yang derhaka, dia keluar daripada kampungnya selepas 5 tahun, dia tidak pernah menghubungi ibu dan ayahnya, dia tidak pernah balik ke kampung halamannya. Begitulah kita dan juga Nabi Adam. Kalau kita anak yang soleh, kita akan kembali ke kampung halaman ibu dan